Dia bukan soal berapa peratus naik tuan-tuan, cukai pintu ni. Dia soal dia naik 84,000 orang di Alok Star ni akan menerima kenaikan ini. Kita tengok sebagai contoh di Jalan Sultanah Alok Star, rumah teres. Kalau kita tengok sebelum ni kena bayar RM300 lebih cukai pintu, tetapi selepas ini kena bayar RM500 lebih. Mak Min, aku tak sangka para walanon ni pun memperjuangkan rakyat daripada penindasan cukai. Dah yang aku heran ni Mak Min, mana muka-muka walanon semua sewaktu kenaikan SST waktu mula-mula 2023 dengan 2025 ni, peluasan cukai SST 2 kali pasal SST ni weh. Mana muka hampa waktu kenaikan harga diesel dengan penyasaran subsidi petrol RON 95? Mana muka hampa sewaktu pemansuhan subsidi-subsidi yang sekian lama dinikmati oleh rakyat? Mana muka hampa sewaktu pencen dimansuhkan oleh kerajaan hari ini? Mana perjuangan hampa sewaktu Penang, Selangor, Johor, Negeri Sembilan menaikkan cukai taksiran dan menaikkan cukai tanah negeri masing-masing? Mana muka hampa sewaktu beras tempatan hilang? Hampa tak pergi cari ke? Hampa tak pergi tegak Menteri Lembu tu ke? Mana muka hampa sewaktu dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ada berlaku kes rogol dalam sekolah, bunuh dalam sekolah, buli sampai mati dalam sekolah? Serius aku tak sangka yang para walana ni memang backup rakyat, memang backup netizen, membela nasib rakyat. Cuma aku minta macam ni lah Mak Min, janganlah fokus hanya di Kedah. Banyak lagi isu-isu kenaikan cukai yang lain. Loh Mak Min, aku ingat hang bersara dah, rupanya ada lagi.